Apa yang berlaku ialah mereka ni masih berdegil walaupun dah dinasihatkan dan mereka pun maklum tentang adat ini. Mana dalam satu hari itu kena datang minta maaf dan apa-apa perlu dibincangkan dengan Datuk Lembaga, dengan undang sebagainya. Tapi sampai ke hari ini tidak datang. Dia tak, Datuk Lembaga panggil, dia tak datang? Tak datang. Maknanya dia mempertahankan perbuatan dia tu lah. Dia tak panggil lah. Oh, kita tak panggil? Kita tak panggil. Tapi dia sepatutnya datang. Patut datang. Patut dia mengetahui hal ni. Jadi sebenarnya benda tu semua maklum. Kalau Jenis 9 yang berkaitan Datuk Lembaga ni dia faham. Ya. Selepas satu hari datang dia orang minta maaf dan adalah Datuk akan buat apa sesi adat ya, buat apa-apa kenduri apa kau timbang salah ni, maknanya minta maaf. Jadi bolehlah dicantumkan semula. Jadi boleh dia boleh memakai sebagai pesaka tu semula. Maknanya bolehlah. Tapi sekiranya melebihi tarikh 100 hari itu, maknanya hilanglah pusaka macam Datuk Muda cakap tadi. Hilang pusaka maknanya tidak boleh menyandang lagi keturunan dia sekali. Dan keturunan dia sekali. Ikut adat adat Luar Sungai Ujong memang macam tu. Di Sembilan Adat Patih pun macam tu. Itu sebab saya kata tadi yang tadi tu yang disebut tadi tu Ibu Soko tu telah hilang kelayakan. Maknanya dia tidak boleh lagi menyandang apa-apa jawatan. Bila dia tidak boleh menyandang, maksudnya dia pun boleh ke pergi ke mesyuarat DKU untuk membentangkan kes? Memang tak boleh lah. Tak boleh langsung bukan, lah. Maksudnya bukan orang-orang biasa, siapa-siapa je tak boleh? Tak boleh. Okey. Jadi dia dah diluruhkan, makna dia tak ada lagi pusaka apa. Kuasa untuk kata orang tu mewakili mecat undang ni. Dia tak ada kuasa lagi. Tapi kalau misalnya kata dia nak juga, kemungkinan dia boleh mencari ibu soko yang lain. Tapi dia buat ke tidak tu? Tak. Dia menggunakan ibu soko yang dah luruh tadi lah. Yang Wan Keril punya mak tadi. Kan? Jadi itu satu perkara lah. Yang satu perkara lagi, apabila dia menggunakan soko yang luruh, yang tak boleh pakai lagi, apabila ibu soko tu dah sepakat untuk menjatuhkan undang luar ni tadi, kan? Sepatutnya perkara ni akan dibawa ke lembaga, makna tua lembaga, iaitu Datuk Adika lah, untuk mensah batalkan lah. Bermakna kalau Datuk ni jadi cakap apa yang dibawa itu betul, kan, bermakna Datuk ni akan sahkan lah untuk penurunan ke atau untuk ditangguhkan. Jadi benda ni yang Datuk Adika yang dia